Aku datang ke Kelantan lagi. Aku memang suka Pantai Timur. Bukan kali pertama, tapi entah kali keberapa. Jalan-jalannya mungkin aku pernah lalui. Simpang-simpangnya mungkin aku pernah singgah. Tapi setiap kali kembali, ada satu perkara yang sentiasa membuatkan aku rasa ingin datang lagi. Makanannya. Ada cerita di sebalik setiap kedai. Ada kenangan dalam setiap resepi. Ada rasa yang sukar ditemui di tempat-tempat lain. Kali ini, aku memilih untuk menjejaki rasa-rasa yang menjadikan Kota Baru begitu istimewa. Dalam video kali ini, aku nak ajak korang ikut sekali kita food hunting di sekitar Kota Baru. Jom kita ke Kota Baru. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Road trip kali ini kami akan ke Kelantan lagi. Kali ini tujuan utama kami nak menghadiri majlis kenduri kahwin anak sepupu. Kebetulan pula Kak Ngah dan Azam pun nak join sekali. Saya berdua dengan isteri bergerak dari Shah Alam, manakala Kak Ngah dan family dia akan bergerak dari Penang. Kami akan berjumpa di majlis kenduri nanti. Jom kita ke Kota Baru. Selesai kenduri dan dah berjumpa dan bermesra dengan saudara mara, kami check in di sebuah homestay di Kubang Krian. Rumahnya besar, selesa dan lengkap dengan segala kemudahan asas. Sebabkan Kak Ngah dan Azam baru kali kedua datang ke Kelantan dan diorang ni memang suka makan, jadi trip kali ni kami akan lebih kepada food hunting. Kami akan explore beberapa tempat makan yang best di sekitar Kota Baru ni nanti. Petang ni kita rehat-rehat dulu, biarkan Azam layan anak-anak dia main dulu. Nanti malam baru kita keluar cari makan. Lepas maghrib kami keluar untuk makan malam. Hari pertama ni memang tak ada plan pun, main singgah je. Lagipun petang tadi tiba-tiba hujan lebat. Kami sempat singgah sekejap di Pantai Cahaya Bulan, tapi tak sempat nak turun pun. Tiba-tiba je hujan, lebat pula tu. Kami singgah makan di Dishes Cafe Maggi Ketam di Jalan Pantai Cahaya Bulan. Kami order Maggi udang galah dan Maggi ketam. Malam ni kami share-share je sebab masih kenyang lagi makan kat majlis kenduri tadi. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari kedua kami di Kota Baru. Pagi ini kami akan mulakan misi food hunting. Destinasi pertama kami menuju ke Pasar Siti Khadijah. Pasar ni memang kami dah selalu datang. Pagi ni kami tak singgah mana-mana. Kami terus ke tempat menjual makanan. Kat tingkat bawah ni, sebelah hujung ada section yang menjual makanan dan pelbagai jenis kuih muih. Macam-macam jenis makanan tradisi Kelantan yang ada jual kat sini. Pilih je yang mana berkenan.
Dari Pasar Siti Khadijah, kami ke Pasar Siti Fatimah pula yang terletak di Beret 12. Sebuah pasar baru. Pasar ni tak sebesar Pasar Siti Khadijah, tapi kat tingkat atas ni ada menjual bermacam jenis makanan dan kuih muih. Macam-macam makanan ada kat atas ni, boleh rambang mata jugalah. Alang-alang dah sampai, kita belilah sikit buat rasa-rasa. Kita support lah peniaga-peniaga tempatan yang mencari rezeki. Dua lah, macam mas ya. Okey, macam mana kak? Dua sini. Meriah juga suasana pagi kat sini. Yang paling viral, gerai lompat tikam ni. Panjang orang batu nak beli. Lagipun harga dia murah, RM1 sebungkus. Rasanya harga kat sini masih murah berbanding dengan kat Pasar Siti Khadijah tadi. Jom kita try lompat tikam yang viral ni. Bismillahirrahmanirrahim. Destinasi sarapan kami pagi ni di Embun Cafe yang terletak di Jalan Pasir Mas. Meriah dan ramai juga pengunjung pagi ni. Tempat ni memang menjadi tempat sarapan pagi warga-warga tempatan. Kafe ni baru je dibuka pada bulan Mei hari tu, beroperasi dari jam 7 pagi hingga 12.30 hari. Dapat bagai pilihan menu sarapan pagi. Ni antara pilihan menu yang ada. Kat rak makanan luar tu pun banyak pilihan nasi bungkus dan kuih muih. Sate saja. Set 5. Ni antara yang kami order. Nasi berlauk ayam kampung, roti empun double, sate, roti bakar Nutella dan beberapa jenis kuih. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas sarapan, kami singgah ke Laman Warisan Seni Kampung Laut.
Di sini terletaknya warisan sejarah Masjid Kampung Laut, antara masjid yang tertua di Malaysia yang kini telah dibaik pulih dan dijadikan salah satu destinasi pelancongan di negeri Kelantan. Selain dari itu, Kampung Laut merupakan tempat pengeluaran serunding yang terbaik dan terbesar di Kelantan. Kami singgah di RS Serunding untuk membeli serunding dan sedikit oleh-oleh untuk dibawa pulang. Dari Kampung Laut, kami singgah makan di Sunset Lover yang terletak di Jalan Pantai Seri 7, Tumpat. Makan tengah hari, merangkap minum petang sekali. Puas jalan-jalan di Pantai Seri 7 tadi, tak sedar jam dah menunjukkan pukul 3.30 petang. Kafe ini beroperasi dari jam 12.30 tengah hari hingga 10.30 malam. Ini antara menu-menu yang ada kat sini. Dari depan nampak kafe ni macam biasa-biasa je, tapi bila masuk dalam, view dia mantap. Kalau belah-belah petang sikit mungkin kita boleh tengok sunset. Ni antara yang kami order: boat noodle, nachos, nasi komok, mantau dan aiskrim kelapa. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, makanan dia memang semua sedap-sedap. Aiskrim kelapa tu memang wajib kena order. On the way balik homestay, kami singgah di Pasar Gok Kapur yang terletak di Jalan Gok Kapur, Kota Baru. Pasar ni beroperasi dari jam 3 petang hingga 7.30 petang. Kami nak cari sedikit kudapan untuk makan malam nanti. Baru lepas makan kat Sunset Lover tadi, rasanya macam malas dah nak keluar cari makan malam ni. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari ketiga dan hari terakhir kami di Kota Baru. Lepas ni kami nak check out. Sekejap lagi lepas sarapan kami akan balik ikut haluan masing-masing. Kami akan balik ke Shah Alam melalui Jalan Guru Musang, manakala Kak Angah dan Azam akan balik Penang melalui Lebuh Raya Timur Barat. Malam tadi Kak Angah dah survey-survey dan rekomen untuk sarapan kat sini. Bungkus satu yang terletak di Kubang Kerian, tak jauh dari Hospital USM. Memang ramai orang pagi ni, tapi tempatnya luas. Tak adalah nak beratur untuk berebut meja, masih banyak lagi meja kosong. Kafe ni beroperasi dari jam 7 pagi hingga 2 petang. Ni antara menu-menu yang ada kat dalam buku menu. Tapi kat atas rak makanan tu macam-macam pilihan makanan dan kuih muih. Puluhan jenis kuih muih, macam-macam pilihan nasi belauk, nasi lemak, nasi dagang dan macam-macam lagi. Temping dan roti jala pun ada.
Okey. Masih eh. Ni antara yang kami order. Nasi berlauk ayam, nasi kerabu tumis, roti beef bolognese, roti canai telur goyang, dan roti jala dengan kari ayam. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, memang puas hati breakfast kat bungkus tadi. Makanan dia pun sedap-sedap. Memang highly recommended lah. Kami dengan Kak Angah akan berpisah kat sini. Tapi sebelum tu kami nak singgah beli akok dulu untuk kudapan dalam perjalanan balik nanti. Orang Kelantan kata akok cikgu ni antara akok yang sedap di Kelantan. Jom kita cuba. Panas dan fresh lagi ni. So, trip makan-makan kami ke Kota Baru akan berakhir di sini. Terima kasih kerana menonton. Semoga kita berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.